Okey. Kita lepaskan ikan kelah dekat spot ni. Hulu sungai. Ya, jom. Sini okey kot. Aduh. Okey, sabar. Ikan kelah. Kita akan lepas. Sekejap lagi. Saiz. Dah boleh jadi induk lah. Sini. Tak buai. Okey, ini induk ataupun ikan kelah yang kita akan lepaskan dekat hulu Sungai Teriang. Harap dapat membesar lah, dapat membiak dengan baik. Tu dia. Oh, besar. Nampak? Penat, berbaloi. Terima kasih Jabatan Perikanan. Thank you. I love you.